setelah hampir 20 tahun usia syarikat ni, barulah Abang Jubah nak buat makeover ataupun nak mengecat bengkel ni. Bengkel yang korang tengok ni adalah bengkel body and paint. Bengkel claim insurans Abang Jubah. Kejap lagi Abang Jubah bawa korang pergi jalan-jalan pula KHW Auto. Bengkel servis dan baik pulih enjin kereta korang. Jom kita pergi tengok. Abang Jubah sekarang dekat KHW Auto. Tadi Abang Jubah dekat KHW Niaga, bahagian claim insurans. Sekarang ni Abang Jubah dekat KHW Auto, bahagian servis dan repair untuk enjin, suspension dan juga brake dan segala jenis macam perbaikan. Jangan ada mesin goyang pun dekat sinilah juga bengkel dia. Jom Abang Jubah tunjukkan office baru untuk manager Abang Jubah. So inilah dia pejabat baru, manager Abang Jubah. Nampak tak Abang Jubah susun kasut supaya dia nampak lebih kemas dan berdisiplin lah. Okey, jom masuk. Jadi macam yang korang boleh tengok, inilah pejabat untuk manager Abang Jubah. Pejabat ni Abang Jubah bina supaya memberi kemudahan kepada pelanggan untuk membincangkan harga dan juga alat ganti apa yang nak ditukar pada kereta mereka. Abang Jubah nak bawa korang pergi tempat rehat pula ataupun yang dipanggil waiting room area. Selamat datang ke waiting room KHW Niaga. Okey, jom masuk. So, inilah dia waiting room KHW Niaga Sendirian Berhad. Buat customer-customer KHW Niaga, korang nampak tak benda ni semua? Dan korang boleh gunakan dan minum dan makanlah sepuas-puasnya. Dan Abang Jubah nak tunjuk kat korang, dekat KHW Niaga juga, Abang Jubah ada tempat solat ataupun surau. Inilah dia surau Abang Jubah. Tak adalah kuantiti yang ramai yang korang boleh masuk. Paling tidak seorang ataupun 2 orang saja yang boleh solat di surau ini. Ini saja fasilitis yang Abang Jubah sediakan untuk semua pelanggan KHW Niaga sama ada nak buat claim insurans ataupun servis. Macam biasa korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop dan nak menikmati fasilitis macam ni, korang boleh terus datang ke bengkel KHW Niaga, pakar tuntutan insurans kemalangan anda.